Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sekarang dah jam 4.38 pagi. Dah bersiap, motor semua dah siap, dah ready dah. Pukul 5 kita akan berkumpul di Shell Gombak, di MRT Gombak. Dan pukul 5 suku paling lewat kita akan bertolak lah, menuju ke Kelantan. InsyaAllah doakan perjalanan kami selamat pergi dan selamat balik. Jom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kehadiran ABP lah. Kita akan memulai perjalanan. Apa depan, apa belakang, apa tengah kan? Aku depan, aku belakang. Khamis 26 Jun 2025. Alhamdulillah, akhirnya kami memulakan perjalanan yang telah lama kami tunggu. Ini perjalanan jarak jauh yang pertama untuk kami bertiga. Sebelum ni setakat daily ride saja. Kami memulakan perjalanan pada waktu masih gelap, dan kami kemudiannya berhenti di Raub untuk menunaikan solat fardu subuh. Waktu ni jemaah tempatan sudah pun habis menunaikan solat. Tapi satu urusan lagi. Kita berada di Masjid Tengku Abu Bakar di Raub untuk solat subuh. Sekarang dah jam 6.32 pagi. Kita terus saja dari Shell Gombak tadi pukul 5.10. 1 jam lebih jugalah sampai. Okey lah. Lepas ni kita nak terus ke Benta untuk sarapan. Suasana Masjid Sultan Abu Bakar. Oh, belum. Jam 6.58 kita berhenti makan pagi, sarapan pagi. Makan lauk di waktu pagi pukul 7. Perut dah kenyang dan kami pun meneruskan perjalanan menuju ke destinasi. Kelebihan menunggang motosikal pada waktu pagi ini tentulah cuaca yang masih redup dan sejuk. Jadi taklah berpanas di atas motor dan di atas jalan. Kami pun membawa kelajuan yang santai saja, tak adalah memecut. Tapi sesekali itu nak lepas geram, kita pecut jugalah. Cuma keselamatan tetap dijadikan keutamaan. Menunggang motosikal ni kawan, memang perlu sentiasa peka dengan sekeliling. Kita jaga kita. Menunggang di Jalan Raya Persekutuan menuju ke Gua Musang mensajikan pemandangan yang bagi saya begitu menarik.
terutamanya melihat kawasan Bukit Bukau di kiri kanan jalan yang diseliputi gabus. Waktu begini peluang terbaik untuk kita melafazkan kesyukuran di atas nikmat yang telah diberikan. Memasuki daerah Gua Musang, jalan pun semakin kecil dan harus lebih berhati-hati. Sekarang kat Gua Musang kita senyap total RM13.13 selepas 245 km. Abang bilang tu sini. Dari sini lah. Sampai di Gua Musang, jangan lepaskan peluang untuk singgah ke sebuah masjid yang dinamakan Masjid Tengku Razaleh. Masjid ni dibina mengikut reka bentuk Masjidil Haram di Mekah. Memang menarik dan sesuai untuk dijadikan tarikan kepada pelancong-pelancong yang datang ke Kelantan melalui pintu masuk Gua Musang. Kita kat Masjid Jami' Razaleh Kelantan pada jam 10.07. Lepas ni kita nak tengok masjid. Masjid apa? Masjid Buluh. Kami tak lama di sini, sekadar bergambar untuk kenangan sebab perjalanan masih jauh. Dulu kalau ke Kelantan melalui Gua Musang ni, saya fikir dah sampai Gua Musang, maksudnya dah sampai lah. Rupanya dari Gua Musang ke Kota Baru jauh lagi. Alang-alang dah sampai, kami singgah pula di Masjid Buluh yang tak jauh pun dari Pekan Gua Musang. Sebelah dengan tak jauh pun dari sama saja seperti di Masjid Tengku Razaleh tadi, kami hanya bergambar untuk kenang-kenangan, tak sempat nak masuk ke dalam. Ini saya Ecopark 10.30 kita bertolak. Alamak, tu nak tutup helmet. Sorry. Okey, sekejap sekejap tu. Alhamdulillah, setakat ni ADB 160 saya memberi kerjasama yang sangat baik, cemerlang. Waktu ni cuaca dah semakin panas. Memang berlengas satu badan. Peluh menitik-nitik ni belakang. Tapi perjalanan kita teruskan. Dan sesekali jangan kita abaikan aspek keselamatan.
Ya, saya mau potong di garisan kembar. Jangan ikut ya. Kami akhirnya tiba di Bandar Kuala Kerai. Kami ambil keputusan untuk berhenti di sini untuk makan tengah hari. Mencari jugalah keliling di mana makanan yang sedap. Okey, sekarang dah pukul 12.24. Kami berada di Kuala Kerai. Total jarak perjalanan 363 km. Kita berhenti pergi makan jap. Shima Selera Kampung. Perut dah kenyang, kita sambung perjalanan. Terus terang, waktu ni saya dah mula mempersoalkan kesanggupan saya untuk menunggang motor pergi ke Kelantan ni. Yelah, waktu ni dah keletihan dengan cuaca yang panas. Tak sampai-sampai lagi ke destinasi tujuan. Oh, memang masa ni memang rasa menyesal lah. Tapi itu kan lumrah seorang penunggang motor. Macam hiking, menyesal nak naik, tapi lepas turun dah cari ke mana lagi hiking seterusnya. Kami singgah di Tanah Merah, di Gulimat, kalau betul lah sebutannya. Ini merupakan jambatan kereta api yang dibina zaman penjajahan dulu. SK balik bang Sekejap. Okay. Akhirnya kami sampai di Wakaf Baru. Sebelum kami ke rumah penginapan, kami singgah dulu ke rumah bapa mertua sahabat kami, Hapilan. Jam 3.53 kita sampai di mana, Wakaf Baru. Perjalanan sejauh 462.4 km dari Gombak. Selesai berehat, mandi, solat dan meluruskan segala urat saraf. Dan pada waktu malamnya kami pun berangkat ke Bandar Kota Baru untuk mencari makan. Saya meminta pada Pilan untuk membawa saya ke Wakaf Cik Yeh. Selama ni dengar saja orang bercakap tentang Wakaf Cik Yeh ni. Kali ni dapatlah peluang untuk ke tempat yang selalu disebut-sebut ni. Cak kita ke Kelantan ni. Kita nak pergi ke mana?
Wakaf Cik Ye. Cari wakaf Cik Rol. Tak tahu apa, kita nak cari makan. Tengok apa yang ada dijual lah. Oh tu, Maggi Tom Yum. Lah. Kita dah shopping kat sini. Seratus Kan tu. Ni shopping baju jersey. Player. Dia kawan kata ni player. Harga RM2.50. Okey. Wakaf Cik Ye. Sempatlah saya tambah 2 helai jersey. Untuk saya satu, untuk anak bujang saya satu. Ni? Selain daripada tu, tak ada apa-apa yang menarik perhatian untuk dibeli. Dan saya tengok wakaf Cik Ye ni macam lengang. Ke masa saya datang saja yang lengang, sebab kita datang hari bekerja kan. Wallahualam. Kita kan ni 10 ringgit dapat 3 tu. Dia jual 10 ringgit. Kita jalan nak pergi cari makan. Okey, sampai masanya untuk mengisi perut. Kami ke kawasan warung yang berdekatan untuk menjamu selera. Ni namanya apa? Maggi Tom Yum udang. Aku dah terkena ni. Aku tu buang lah. Nak kau tak naik. Dah sampai tempat jauh-jauhnya ni, kena makan benda pun boleh. Kita makan, Ilan makan tu Maggi Tom Yum. Dah nangis ni. Belum apa-apa dah nangis ya. Udang besar sangat. Udang besar. Ni nak makan nak habis. Kepala udang yang besar. Maggi Tom Yum campur. Sedap. Sedap juga Oh dah. Sedap. Oh, dia kena ada bunyi-bunyi. Mukbang. Kalau mukbang mesti memang. Oh, sedap. Cara makan lah. Mantap. Tengok kedai ni ya. Apa nama kedai? Tak ada. Selesai makan, masa untuk pulang. Masa untuk berehat selepas seharian di atas jalan. Jumpa lagi esok.